pergi rumah yang ketiga untuk hari ni. Let's go. Okay. Yang ni dah berapa lama dah rasa? Tahun setengah tapi tak sedut. Tapi minyak tu dalam bulan lah. Kita buat apa ni, smoke test. Minta satu ni untuk bakar. Ini model yang antara bagus punya model. Itu minyak dia tu lah. Suction? Oh, suction okey. Kalau suction okey, servis je lah ya. Sebab I takut lewat ini je yang I cakap tadi. Takut ada bocor. Seperti dia macam minyak keluar. Kita nak tengok dia punya suction. Sebab kalau suction proper, dia takkan keluar. Melainkan masa pasang ni. Suction okey. Ini Suction okey. okey lah. Dah kita check atas. Sebab kalau baru setahun lebih, baru lagi sah. Baru lagi ya. Nak servis pun tak function. Boleh ke pinjam tangga kecil ke? Eh, Ya sah, nanti ya sah. Sorry sah. So kita test on. Tengok kita ada rasa angin nak kat sini. Okay. Boleh tengok kat luar dah sah. ada. Okay, saya dah tahu dah sir. Saya dah tahu dah kenapa. Kenapa dia berminyak, saya dah tahu dah. Tinggi. So dia tinggi sangat. Okay. So tinggi. Yang tinggi tu lah. Kena adjust balik. Alright guys, kita dah selesai rumah ketiga hari ni. Sekarang ni kita dah habis lah. Kita nak balik office. Kita buat kerja repair. So apa yang saya boleh kongsikan dekat sini, kalau pasang tengok manual supaya dia punya suction lebih efisien dan tahan lama lah. So bila buat installation according to manual, first kali kena tahu kenapa. Sebab untuk hood ni kita ada macam-macam jenis. Ada slanted, ada chimney, ada telescopic, ada range hood. So jadi berbeza ketinggian dan berbeza function dia. Untuk efficiency memang range hood is the best. So thank you so much for watching. Jangan lupa